Saloma orangnya yang pendiam. Dia tak pandai kritik orang. Kalau orang nak cakap pasal dia macam mana tunggang-langgang pun dia tak peduli. Dia tak ambil hati. Dia tak balas. Nanti saya yang marah. Piramli tak suka dia buat kerja dapur. Piramli suruh dia pakai cantik-cantik, kait-kait, buat laboci. Saya masak pergi dapur. Piramli nak apa makan, dia tahu apa saya nak masak. Kadang-kadang kacau kopi pun saya. Dari Gurney Road saya drive untuk kacau kopi. Saya bilang, Sally mana? Dia panggil Sally. Sally tidur. Banyaklah kenangan yang saya tak boleh lupakan. I miss him a lot. I miss him a lot. Dua-dua ni lah. Paling teringat dia suka makan kat rumah. Suka masak, makan. Suka sekali. Suka. Kegemaran dia makan. Saya masak ikan masak terutuk. Ikan cincaru masak terutuk. Itu kegemaran dia. Dan kulit semangka rebus dengan lada hitam. Ikan bilis.